Sejak daripada perasmian Kedah Rubber City oleh apa nama exco tu, Haim Hilman ke apa, aku tengok banyak kali dia buat posting duk sungguh-sungguh nak kata tu jasa Sanusi dengan kerajaan negeri Kedah. Dia tidur ke apa? Sanusi sendiri sebut dalam sidang DUN yang Kedah Rubber City tu adalah hak 100% NCIA. NCIA tu bawah NCER, pengerusi NCER tu PMX lah. City ni projek NCIA diumum dalam manifesto BN 2013. Bukan projek saya, bukan projek depa ni pun ni. BN umum 2013 nak buat Kedah Rubber City KRC. Masa tu tak izin jadi MB. Kita tengoklah daripada umum manifesto. Macam-macam lah daripada umum, litar lah KRC apa semua. Tak apa, tak ada masalah. Pilihan raya kita kalah, depa masuk jadi kerajaan. Tak tahu projek tu baru je buat pengambilan, diserah kepada NCIA. Projek tu 100% NCIA punya, bukan state punya. Oleh kerana kita ni berjiwa besar, kita masuk jadi kerajaan. Kerana projek itu pada anggapan kita menarik pelabur, menyediakan peluang kerjaan, benda yang baik, maka kita sokong.